على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke secara langsung Majlis Khatam Al-Quran Kemuncak Program Ihya Ramadan 2025 1446 Hijri di SMK Taman Tengku Jaafar. Program Ihya Ramadan tahun 2025 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya sebagai sebuah inisiatif tahunan anjuran Unit HAM, Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Tasawur Islam dengan kerjasama PIBG, Unit Bimbingan dan Kaunseling, Panitia Pendidikan Moral, BADA dan Surau Al-Husna Taman Tengku Jaafar. Banyak program yang telah dilaksanakan, antaranya Majlis Pelancaran pada 27 Februari dan 7 Mac 2025 disertai dengan ceramah khas yang memberikan inspirasi kepada para pelajar. Selain itu, Majlis Iftar Jama'i serta solat tarawih yang bermula pada 14 Mac 2025 telah berjaya mengeratkan ukhuwah antara pelajar dan guru dalam suasana penuh keberkatan. Dan pada hari ini, 28 Mac 2025, kemuncak program Ihya Ramadan iaitu Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan Aidilfitri yang sekaligus menjadi tirai bahawa Ramadan akan berakhir pada tahun ini. Seramai 156 orang pelajar dari PPKI sehingga ke tingkatan 5 yang layak menerima wang tunai sumbangan daripada warga SMK Taman Tengku Jaafar. ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ni apa nak itu roh anjing. Ah dah start dah. Tahu? Belum kan?
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Yazid bin Yusof, Pengetua SMK Taman Tuanku Jaafar. Yang dihormati Encik Muhammad Nurul Nazif bin Jamal Rashid, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Muhammad Zamri bin Abdul Razak, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Zurida binti Osman, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Ruzaini binti Masiran, Guru Penolong Kanan Petang. Puan Inawati binti Ibrahim, Guru Penolong Kanan KPKP. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang indah ini, kita dipanjangkan umur dan diberi kesihatan yang baik untuk sama-sama berkumpul di Dewan Seberguna SMK Taman Tuanku Jaafar dalam majlis khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan Aidilfitri sempena Iyah Ramadan bagi tahun 1446 Hijrah. Program tahunan ini dirangka sebagai usaha menyuburkan amalan mencintai Al-Quran dan menghidupkan penghayatan ibadah di bulan Ramadan. Antara objektif pelaksanaan program ini ialah meningkatkan kesedaran warga SMK TTJ tentang pembudayaan ilmu dan kecintaan terhadap Islam. Selain itu, memupuk sifat cinta akan Al-Quran melalui tadarus dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Bunga melur cantik di mata. Okey, bersama saya sekarang Puan Siti Nazra Wasia binti Abdul Rashid, penyelaras 2 program Ihya Ramadan 2025. Jadi Ustazah, saya harap Ustazah dapat kongsikan tentang sambutan sepanjang program Ihya Ramadan pada tahun ini. Okey, jadi Alhamdulillah hari ini adalah hari majlis penutup program Ihya Ramadan, iaitu majlis khatam Quran peringkat sekolah SMK Taman Tuanku Jaafar. Jadi program ini bermula daripada awal Ramadan lagi dengan pelancaran pada minggu 7 Mac yang lalu pada hari Jumaat bersama dengan ceramah Ramadan. Kemudian pada minggu berikutnya kita ada majlis iftar jama'i bersama dengan PIBG dan juga pelajar tingkatan 5. Jadi sepanjang bulan Ramadan diadakan program tadarus Al-Quran dan juga pertandingan hafazan dan kuis. Jadi itu adalah program dan diharapkan dapat diteruskanlah untuk tahun-tahun yang berikutnya dan semoga segala yang kita laksanakan mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala dan kita semua dirahmati oleh insya-Allah. Baik, terima kasih Ustazah. تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام
كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يسعى
الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا عيسو حنان بالصورة إلا إليك والغمامات قد أزلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة الله على أحمد عدة رار سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات سبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن لدى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك Naik atas pentas, ambil angle atas pentas. Kamera tu naik atas pentas. Pentas ke? Kamera tu naik atas pentas. Kat murid kat bawah ke atas? Ambil yang dekat atas. Ambil yang dekat atas. Daripada angle atas pentas, ambil pelajar dekat atas pentas. Nak cakap apa lagi? Shina tak betul. Nina kalau patut macam with Melvin, she doesn't know anything. That's why I didn't do anything. I didn't say anything. Everything was kalau tak tahu, ya memang mana macam tu. I don't know that. Honestly, I think baru jadilah. Sebab hari tu elok je dah. You see the branches are still holding for its life. Angle kamera tu dah okey ke? The tree is a she lah. She wants to leave, but someone's still holding her. Oh, try angle depan. That's sad. Nak ambil dia baby. This just made the whole story sad. I don't know, I feel sad. Atas pentas, tapi depan kamera tu atas pentas, tapi dia depan. She doesn't like him, but she wants her so bad. Depan sikit kamera tu. Until he can leave. So she ended up falling. That's I think I don't think so. It's a she that's going. Aku tak terasa. Kau tak terasa apa? Don't know lah. So she ended up falling out. Okey ke? Or maybe deep down she wants him to, but she has to make sense. Can I just hold that like now? إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. I don't know what to mean, like your girl can wear more than your wedding like Saku, like you can wear like even nicer or even like something that's extraordinary. For me means I would have been like, and I'm a man. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله يا الله. ورجعنا يا الله ورجعنا الله ورجعنا يا الله يا الله. وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله يا الله. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد. مليك على عرش السماء محيمن لعزتي تعنو الوجوه وتسجد.
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إلا الله كان توابا 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 بسم الله Sekarang kamera fokus dekat pelaksanaan pelajar dengan kalimat doa dan kamera Edward pun. Nanti masa dekat dengan pakai oh, ya dah Edward pun. Dia dah iPhone itu. Oh, iPhone dia sendiri ya?
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بهلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنات رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ada berapa pair? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Okey, apa-apa tak jadi apa-apa. Ini tempat cocok. Kau nak cakap dekat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya terima kasih kepada anda pengacara majlis. Yang saya hormati penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan yang saya kasihi murid-murid sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada jawatan kuasa yang menganjurkan program pada hari ini, iaitu Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Ramadan. Sempena Ramadan peringkat sekolah kita.
Pelajar sekalian, juga rakan-rakan guru, apa-apa yang saya akan percakapkan mungkin sebagai peringatan kepada diri sendiri dan juga kepada yang lain. Murid-murid sekalian, seandainya Ramadan itu seorang manusia, yang singgah ke rumah kita, dia sedang bersiap berkemas nak balik. Jika dia seorang manusia, dia menjadi tetamu paling istimewa dalam tahun itu ke rumah kita. Dia datang bukan tangan kosong. Dia datang dengan membawa segala kehebatan yang nak disampaikan kepada kita. Sekarang tetamu tu dah nak balik. Dia dah berkemas nak balik. Tahun depan kita tak tahu lagi sama ada kita sempat atau tidak berjumpa dengan dia. Saya tak hafal matan hadisnya yang sahih, yang betul. Yang saya ingat ialah Nabi pernah berpesan, bersabda, sekiranya kita tahu kelebihan Ramadan, pasti mengharapkan sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Ramadan tinggal 3 hari lagi. Dia dah berkemas nak balik dah. Dan kita mengharapkan, insya-Allah Ta'ala mengharapkan berdoa semoga pada tahun depan kita akan berjumpa Ramadan lagi. Namun demikian, ada berjuta-juta orang yang akhirnya harapannya tinggal harapan. Sebelum sempat bertemu Ramadan sekali lagi, dia dah pun dipanggil balik. Tak sempat. Kita selalu mengharapkan berdoa semoga tahun depan kita berjumpa Ramadan lagi. Walhal Ramadan yang sedia ada kita tinggalkan. Kita biarkan berlalu dengan penuh kekosongan. Tahniah kepada pelajar yang khatam Al-Quran, tahniah dan sangat tahniah. Rugi, sangat rugi pada bulan Ramadan ni kita tak baca Quran, sangat rugi. Pelajar sekalian, masing-masing saya yakin mesti berdoa mengharapkan supaya panjang umur macam kami sampai ke tua. Sekiranya kamu gagal, kamu tak nak belajar baca Quran betul-betul, bila dah tua macam saya ni, tak mampu baca Quran, kalau awak tak mampu baca Quran, malu awak nanti. Dalam satu petikan, dalam satu video Ustaz Wadi Anwar, apabila dalam video dia menceritakan tentang nazak, nak mati. Katanya, orang yang baca Quran, yang bacaannya buruk, itu akan lebih menyakitkan mayat. Jadi anda, makhraj huruf pun berterabu, huruf tha, sin, shin berterabu, tak tentu hala. Macam mana nak tolong mak ayah awak nanti?
Jadi berbekalkan 3 hari lagi ni insya-Allah taala Ramadan yang masih lagi bersisa. Semoga kita sama-sama akan dapat merebut peluang. Tinggal 3 hari. Tahun depan belum tentu jumpa lagi Ramadan. Dalam satu klip video yang pernah saya dengar, terutamanya kepada yang mengamalkan baca Quran sebelum subuh. Orang yang menjadikan Quran sebagai temannya semasa hidup, Quran akan ikut dalam kubur. Apabila segala pahala haji, segala pahala sedekahnya, solatnya dihalau keluar, Al-Quran tak boleh dihalau. Dia akan menjadi saksi dalam kubur. Pelajar sekalian, rakan-rakan guru, nak tak nak kita kena akui, alam kubur tu kita akan hidup di alam kubur lebih lama daripada atas 2 muka bumi ni. Nak tak nak kita kena akui, dipesan oleh Nabi, kubur akan menjadi tempat yang paling sunyi, sesunyi-sunyinya. Semoga Quran menjadi teman kita satu hari nanti. Itu pun kalau masa hidup ni, Quran kita jadikan teman lah. Kemudian Quran akan follow sampai ke akhirat. Menjadi syafaat. Bila lagi? Semoga kita bertemu Ramadan pada tahun akan datang. InsyaAllah ta'ala. Sama-samalah berdoa. Sementara 3 hari yang ada ini, kita rebutlah. Sekali lagi, saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar atas yang berjaya khatam Al-Quran. Kepada yang lain mungkin juga ada yang khatam Al-Quran sendiri di rumah masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sekali. Semoga kita berjumpa lagi pada 7 hari bulan April. Sekian, terima kasih. Untaian madah, kata Ailuan, untaian ingatan sepanjang zaman. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Pengetua, Tuan Haji Aziz bin Yusof atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian sumbangan Hari Raya kepada 18 orang pelajar PPKI dan 140 orang pelajar arus perdana SMK Taman Tuanku Jaafar. Acara dimulakan dengan penerima sumbangan daripada pelajar PPKI, pelajar tingkatan 1 dan pelajar tingkatan 2. Bagi menyempurnakan majlis menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Zamri bin Abdul Razak, penolong kanan hal ehwal murid SMK Taman Tuanku Jaafar, dengan diiringi oleh Puan Nur Afiza binti Ibrahim, guru kanan mata pelajaran bidang kemanusiaan, dengan segala hormatnya dipersilakan. Dijemput semua penerima sumbangan dari kelas PPKI untuk naik ke atas pentas bagi menerima sumbangan. Muhammad Naufal Hakim bin Muhammad Nur Hafiz. Muhammad Danish Dini bin Saiful Bakhtiar. Wan Nur Farah Alina binti Mio Ahmad Madrasli.
Adam Mukris bin Maini Lizam, Muhammad Haziq Hakimi bin Zani Zan, Muhammad Harid Husni bin Zai Zakarani, Muhammad Yafiq Syazani bin Yusri, Nur Raudah binti Muhammad Firdaus, Muhammad Adib Hakimi bin Muhammad Fairuz, Hasif bin Azhar, Haziq Fitri bin Hazli, Ibrahim bin Muhammad, Muhammad Khairul Amsyah bin Muhammad Syahruddin, Muhammad Riyad Haziq bin Muhammad Nizam, Ahmad Faik Aish bin Kamaruzaman, Intan Surina binti Abdul Rahman, Muhammad Asyakirin bin Anwar, dan Muhammad Wafiuddin bin Rosli. Dijemput semua penerima sumbangan daripada pelajar tingkatan 1 untuk naik ke atas pentas bagi menerima sumbangan. Dipersilakan Ammar Rizki Faizal bin Abdul Razak, Intan Nur Bahira binti Junaidi, Muhammad Adam Adha bin Syazwan, Muhammad Qayyum bin Muhammad Hasrul Hisam, Ni Daila binti Khairul Amir, Nur Adriana Afrina binti Syafrul Rizal, Nur Alisha Sofia binti Hasrul Rashid, Ryan Ismail bin Muhammad Azmil, Amirul Izzuddin bin Ahmad Junaidi, Dahlia Kristina binti Syamsir Firdaus, Nur Hadirah Balkis binti Farizal, Muhammad Ali Hanafiah bin Abdul Ghani, Muhammad Haras bin Zasikin, Nur Syakira Amira binti Muhammad Razif, Nur Syakira Amira binti Muhammad Razif, Nur Zarina binti Abdullah, Nur Aranasia binti Kaisara binti Muhammad Widratul, Nur Dania Alisha binti Syamsul Amri, Muhammad Syakir Adam bin Jalauddin,
Putri Balkis Nur Batrisya binti Muhammad. Adam Rafael bin Abdul Qayyum. Dayang Nur Salsabila Nur Jannah binti Muhammad Saiful. Muhammad Akif Danish bin Muhammad Hafizullah. Syafiqah Maisarah binti Syaiful Izan. Ahmad Irfan bin Sulaiman. Muhammad Gabriel Draganisi bin Muhammad Afrizal Wendi. Nur Afikah binti Anwar. Nur Kalisha Edora Haziq Ashraf binti Abdul Nur. Adawiyah Ruwaidah binti Muhammad Hafriz. Muhammad Haris Harid bin Yamin. Muhammad Hussein Ehsan Ul Haq bin Abdullah. Dan Nur Izatul Kalisha binti Zulkifli. Dijemput semua penerima sumbangan dari pelajar tingkatan 2 untuk naik ke atas pentas bagi menerima sumbangan. Muhammad Iman Rifki bin Muhammad Rashdan. Muhammad Syazbil Haikal bin Muhammad Syaiful Anwar. Muhammad Syazril Haikal bin Muhammad Saiful Anwar. Nur Damia Najla binti Abdullah. Nur Damia Zafira binti Zafrul Imran. Nur Kaisara Amani binti Muhammad Hasrul Hisam. Nur Kisha Adelia binti Muhammad Saiful. Khairul Imran bin Khairul Nitid. Nur Kalisha Syahira binti Muhammad Nasran. Nur Muhammad Syakir Zufairi bin Saifun Anwar. Norin Kis Karisa binti Muhammad Ibaduddin. Khairin Aish Wafi bin Muhammad Baktia. Farzana Jasmine binti Abdul Bakar. Muhammad Iskil Aklan bin Rizwan. Muhammad Iskil Aklan bin Rizwan. Nur Alisha Sabrina binti Samian. Muhammad Azhari Ikram bin Azlan. Putri Airin Amani binti Syaharul Azlan. Muhammad Ryan Danish Zakwan bin Abdullah. Siapa tak datang? Nur Jannah binti Ahmad Rahimi. Muhammad Said bin Sulaiman. Dan Nur Salimah binti Abu Bakar Gunalan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Zamri bin Abdul Razak atas kesudian menyampaikan sumbangan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sumbangan Hari Raya kepada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4. Bagi menyempurnakan majlis, dijemput dan dipersilakan Encik Nurul Nazif bin Jamal Rashid, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK TTJ, diiringi oleh Encik Muhammad Zamri bin Abdul Razak, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK TTJ. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dijemput penerima sumbangan dari tingkatan 3 untuk naik ke pentas bagi menerima sumbangan. Dijemput Amirul Rafiq bin Nur Muhammad Harizan.
Muhammad Fakruah bin Muhammad Dewa. Nur Kalisha Dania binti Hairul. Nur Syarafana Uzma binti Zulbaha. Ahmad Zahri Nen Samian bin Yasmin binti Suhaimi. Muhammad Adam Faris bin Muhammad Khairul. Muhammad Falik Mikael bin Muhammad Ibaduddin. Muhammad Naufal bin Khairul Nizam. Nur Aina binti Mahathir. Muhammad Nakib Haris bin Nur Azliman. Muhammad Akil Mustaqim bin Muhammad. Nur Alia Sabrina binti Samian. Zaim Akil bin Zahari. Alisa binti Aliza. Insyirah binti Imran. Muhammad Aiman Akif bin Zulbakri. Muhammad Yasin Hafizuddin Ramlan bin Abdul Rahim. Riyad Darwish bin Muhammad Rais. Putri Sahara Emilin binti Jafri. Siti Rabiatul Maisara binti Rosli. Nur Ain Raskina binti Musyawir. Aidit Damian bin Kasman. Faridah binti Abdullah. Muhammad Aish Ifan bin Harfizi. Muhammad Muzammil bin Abdullah. Nur Syakinah dan Nur Syakinah binti Sulaiman. Dijemput penerima sumbangan dari tingkatan 4 untuk naik ke pentas bagi menerima sumbangan. Dijemput Muhammad Haikal Azbin bin Muhammad Rizwan. Nur Hafizah Diana binti Harizal. Nur Sharifah Aisyah binti Azman. Muhammad Akil Kushairi bin Qori. Amar Ifan bin Abu Hassan. Muhammad Arif Hidayat bin Muhammad Izam. Amni Batrisha binti Muhammad Adriman. Nur Izzati binti Abdullah. Rohi Roslin Suzana binti Muhammad Ibrahim. Razik Hafizi bin Razali. Adib Irfan. Siti Zuhaira binti Muhammad Yusri. Adib Irfan bin Muhammad. Muhammad Aklan Hamdani bin Asbuwah. Nur Kasih Alisha. Putri Airin Umairah.
Nur Zakira Alisha binti Razali. Nur Syakira Alia. Raja tak ada. Balikish pun tak ada. Muhammad Adib Fahmi bin Zulkifli. Muhammad Al-Muiz bin Ozair. Muhammad Akil Humaidi bin Asbuah. Nur Raudah Syafiah binti Muhammad Ruslan. Ifah Hafiza binti Nurusiam. Adam Mikael bin Kasman. Nur Iris Kristina binti Azami. Nurul Farah Atika binti Muhammad Hafiz. Syahmi Takif bin Ifrawan. Abi Rashida. Norilisha Umairah binti Nur Aziman. Nuranis Humaira binti Muhammad Widratul. Dan Putri Izzah Kristina binti Me'er Kamarudin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nurul Nazif bin Jamal Rashid, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, atas penyampaian sumbangan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Seterusnya, penyerahan cenderamata kepada 24 orang peserta khatam Al-Quran, 21 orang peserta qasidah, 17 orang pentazkirah sepanjang program Ihya Ramadan tahun 1446 Hijrah dan pemenang pertandingan hafazan bagi sesi petang. Bagi menyempurnakan majlis, dijemput dan dipersilakan Tuan Haji Aziz bin Yusof, Pengetua SMK Taman Tunku Jaafar, diiringi oleh Encik Muhammad Zamri bin Abdul Razak, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Taman Tunku Jaafar. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dipersilakan penerima sumbangan daripada tingkatan 5 untuk naik ke atas pentas. Muhammad Iman Rafiki bin Muhammad Rashdan, Daniel Adam Harid bin Saidana, Hairi Irfan Lim bin Muhammad Ikhwan Lim, Ika Annisa binti Kamal, Muhammad Sufi bin Muhammad Zamani, Alia Malisa binti Muhammad Ahmad Shahabuddin, Khairun Nisa binti Muhammad Nur Kamarul, Maizatus Salsabilah bin Aisyah binti Abdul Rashid, Muhammad Iddin Yap bin Abdul Rashid Yap, Nur Ain Erisha binti Azhar,
Sofiana binti Azman, Siti Nur Syafiqatul Aizla binti Zai Azlan, Nur Izzah Atirah binti Izar, Nurul Jannah Safi binti Safri, Muhammad Adam Ismandi, Nurul Syafika Natasha, Muhammad Adrian Danish bin Nazri, Nur Ain Batrisya binti Muhammad Nazam, Nurin Kasrina binti Muhammad Ibaduddin, Daniel Haziq bin Abdullah, Muhammad Sahid bin Abu Bakar Gunalan, Muhammad Anik Mirza bin Muhammad bin Ahmad Kamal, Muhammad Nur Akmal bin Muhammad Jamil, Muhammad Fakrul Daniel bin Abdullah, Muhammad Syahrul, Muhammad Mukris bin Zainul, Nur Kasih Umairah binti Muhammad, Nur Kuzaimi Arfan bin Azrin, dan Ayurania binti Abdullah. Seterusnya dipersilakan pula peserta-peserta khatam Al-Quran. Untuk maklumat para hadirin sekalian, pelajar-pelajar ini adalah merupakan khalifah tadarus jama'i yang diadakan di ruang lega pada setiap waktu rehat. Program ini di bawah bimbingan Ustazah Bushra dan Ustazah Khairul Munah. Korang buat apa? Live tengah.
Seterusnya, dipersilakan pasukan kasidah sekolah. Pasukan kasidah ini sering membuat persembahan dalam program sekolah, khususnya program berbentuk kerohanian. Untuk pengetahuan, pasukan ini di bawah bimbingan Puan Marlina Dewi. Seterusnya, dipersilakan pula pentazkirah program Iyah Ramadan SMK TTJ. Untuk pengetahuan, para pentazkirah menyampaikan tazkirah pada waktu perhimpunan pagi dan petang sepanjang bulan Ramadan. Terdiri daripada pelajar tingkatan 1 hingga 5.
Seterusnya, penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan hafazan bagi pelajar sesi petang. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Adam Hafiz bin Nurul Siam dari kelas 1 UKM. Tempat kedua dimenangi oleh Ahmad Zarif Irfan bin Muhammad Amir dari kelas 1 UIA. Tempat pertama dimenangi oleh Khalif Rifki bin Muhammad Helmi dari kelas 1 UIA. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua dan penolong kanan pentadbiran SMK TTJ atas kesudian menyempurnakan majlis. Sebentar tadi. Demikianlah tadi berakhirnya majlis khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan Aidilfitri sempena Ihya Ramadan bagi tahun 1446 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada semua yang menghadiri majlis pada pagi ini. Akhir kata, madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun sekilas hati. Kami ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang perjalanan majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Akarina tepi dulu. Tes. Perhatian kepada nama yang disebut. Diminta untuk berkumpul di bilik HEM pada jam 11.15 pagi. Ibrahim bin Muhammad, Muhammad Asyakirin bin Anwar, Ibrahim bin Muhammad kelas KR Efektif, Muhammad Asyakirin bin Anwar kelas KR Dinamik, Nur Alia Sabrina binti Samian kelas 3 UPM, Muhammad Adrian Danish bin Nazri kelas 5 USM, Daniel Haziq bin Abdullah 5 UPM, Nurin Kasrina binti Muhammad Ibaduddin 5 USM, Nur Salimah binti Abu Bakar Gunalan 2 UITM, Muhammad Akil Humaidi bin Asbullah 4 UPM. Diminta untuk pergi ke bilik PKM pada jam 11.15 pagi. Baiklah, bersama saya sekarang Tuan Haji Yazid bin Yusof, Pengetua SMK Taman Tuanku Jaafar. Baiklah Tuan, apakah pandangan Tuan terhadap program Ihya Ramadan yang telah berlangsung sepanjang bulan Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Sepanjang bulan Ramadan, program Ihya Ramadan sekolah kita SMK Taman Tuanku Jaafar berjalan dengan lancar dengan baik atas kerjasama dan komitmen semua sekali guru-guru dan juga pelajar-pelajar melalui program yang dijalankan. Saya yakin telah sikit sebanyak membentuk sikap pelajar yang baik menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Itulah harapan saya, harapan semua guru, harapan semua warga sekolah. Okey, para program yang dijalankan, yang dilaksanakan seperti tadarus Quran, majlis iftar, ceramah, tazkirah dapat membentuk pelajar menjadi lebih baik. Dan saya harapkan semoga kebaikan itu berterusan sampai bila-bila. InsyaAllah ta'ala. Itu saja. InsyaAllah. Terima kasih Tuan atas pandangan. Mohon bantuan pengawas.
Aturkan pergerakan pelajar. Okey, tingkatan 4 perempuan gerak dulu bersama dengan pelajar PPKI. Pelajar lelaki jangan gerak lagi kecuali pelajar PPKI. Program Ihya Ramadan 2025 telah pun sampai ke penutup. Tetapi janganlah kita menghentikan amalan yang telah kita semai di sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pihak sekolah, para guru, pelajar, ibu bapa serta semua pihak yang telah bekerjasama dalam menjayakan program ini. Segala ucapan dan sumbangan yang diberikan dapat menjadi amal jariah yang berkekalan. Akhir kata, marilah kita berdoa agar dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Jangan lupa like dan share siaran ini, tanda sokongan anda. Sekian berakhirnya tugas saya, Idina Kansara binti Kamal Arifin sebagai pengacara TVPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makluman untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Tingkatan 1, 2 dan 3 kamu rehat sekarang sehingga 9.50 pagi. Selepas 9.50 pelajar tingkatan 1 masuk semula ke dalam dewan ini. Saya ulang, semua pelajar tingkatan 1 masuk semula ke dalam dewan ini pada jam 9.50. Manakala pelajar tingkatan 2 dan 3 masuk ke kelas masing-masing. Okey, hari ini kita tidak ada tadarus. Lepas ni kamu boleh uruskan diri kamu masing-masing. Okey, jadi pelajar perempuan tingkatan 3. Bangun. Boleh keluar rehat. AJK yang bertugas, pengawas minta tolong tunggu sebentar . Okey, pelajar tingkatan 3 lelaki. Pelajar tingkatan 3, Nabahan ada tak Nabahan? Nabahan jumpa saya. Nabahan ada tak? Kalau ada jumpa saya, tak ada. Okey, pelajar tingkatan 2 bangun, tingkatan 2 perempuan. Pelajar tingkatan 2 lelaki boleh bangun. Okey, akhir sekali pelajar tingkatan 1 perempuan. Lelaki kejap, lelaki ni tak. Dan saya nak ingatkan sampah sarap jangan tinggal dalam dewan. Okey, lepas rehat berada di tempat yang telah saya sebutkan tadi, tingkatan 1 masuk dewan. Live end. Terima kasih kepada kru, guru-guru serta penonton TVPSS. Sekian, terima kasih. Jumpa di live yang akan datang.